Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membincangkan kembali buku kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkenaan dengan adab-adab seorang muslim, seorang mukmin. Baik, tuan-tuan, hari Jumaat hari kami main volleyball. And then sebab ada training, sepatutnya ada game hari Sabtu tu. Yalah nak madah apa nama ya? Allah dah meletakkan rezeki camtuk dan camtuk nak. Jadi training lah. Baru first point. Block, sekali bila landing kaki terpelecok. Apa orang Sarawak kata apa? Selauk. Selauk lain lagi tau. Lecok lah. Memang apa nama? Terpleot lah mun bahasa belah. Terpelecok lah. Kaki tu bila landing tersengit macam ni kan. And then siap bunyi krak. Memang terus pergi, esoknya pergi x-ray. Alhamdulillah tak ada fracture lah. Tapi mungkin ada ligament tear kita kata, sebab masa hari kedua tu saya tak dapat letak kaki yang sebelah kiri yang terpelecok ni. Jadi 2 hari pakai tongkat tuan-tuan. Nak bergeraklah rumah kan. Lepas tu ada pergi rumah mak mertua hari Sabtu. Pergi rumah mak mertua. Pakailah tongkat juga. Bila dah pakai tongkat tu kan, bila barulah kita terfikir betul-betul. Sebelum ni hanya ada rasa simpati. Tapi belum betul-betul empathy kan. Simpati ni orang kata rasa kesian. Tengok orang yang mungkin OKU, yang ada kesusahan, yang kita tengok kesian dia tak boleh jalan. Kesian dia kaki sakit. Kesian. Tapi sampai tahap kesian lah. Tapi empathy ni adalah satu tahap yang lebih lagi. Sampai tahap dia sanggup buat sesuatu untuk bantu kan. Jadi bila dah rasa betul-betul macam ni rupanya. Sebab saya ni orang yang jenis kita kata tangkas. Sebab memang kita aktif sukan, berekod, melompat. Jalan daripada blok A ke blok D tu, berlari saya pergi kelas. Kejap je dah sampai 1 minit. Hari ni try tadi 5 minit nak sampai. Tingkat 3. Turun slow kan. Berat betul rupanya ujian yang Allah beri kepada orang yang tak dapat menggunakan anggota dengan elok ni. Sampai budak pun tadi memang ada sebut lah, Ustaz kena gout ke Ustaz? Kita siap ada gout Alhamdulillah. Tapi yalah, Allah uji dengan perkara macam ni. Dan tak dapat main lah hujung minggu ni, memang tak main terus lah. Kalau gaya macam ni. Semayang pun susah tuan-tuan. Nak duduk iftirash tak dapat. Kaki masih belum boleh sengit lagi. Biasanya kalau pengalaman, kalau cek, biasanya sebulan 2 bulan lah. Baru dia elok balik. Saya dulu pernah kena, tapi taklah sampai tahap kita kata tak boleh pijak. Yang ni first lah ni, kena sampai tahap tak boleh pijak kaki ni. Memang maksudnya ada koyak lah kot. Ada dia punya ligament koyak ke apa kan. Wallahualam. Tapi itulah benda yang kadang-kadang kita fikir balik. Bila kena macam ni baru kita cakap, ya Allah, susahnya rupanya pergerakan. Dan waktu tu lah kita akan rasa kan tuan-tuan, saya nak pakai crutches tu, tongkat 2 tu, daripada parking nak masuk dalam rumah rasa penat dah. Kita tak kuat sangat tangan kan. Satu. Nak pakai kursi roda, malulah kat Normah sampai-sampai. Tak payahlah. Kan.
okey ke tak payah kursi roda. Tapi bila pergi X-ray tu tempat dia jauh naik kursi roda kat lah. Yang first time ada orang tolak. Antara benda yang buat saya terfikir sikit lah adalah tentang hak-hak OKU. Bila kita kena macam ni kan, kita fikir. Berapa ramai orang yang tak kisah dalam bab parking dekat tempat OKU? Betul tuan-tuan? Yang ni especially dekat, kita kata macam campus. Kalau dekat shopping mall okey sikit. Sebab malu orang nampak kan. Ni kalau kat campus apa semua. Sebab majoriti kat dalam campus tak ramai sangat OKU. Dalam universiti. Dalam kawasan-kawasan yang orang kata memang susah sikit lah nampak. Tapi sebenarnya ada mereka tu. Betapanya mereka ni kadang-kadang diambil haknya. Kadang-kadang simple je. Parking motosikal dekat tempat laluan kursi roda. Sidak si boleh lalu terus. Dan si ada jalan lain. Semata-mata sebab parking dekat tempat kursi roda untuk dia slope naik ke atas tu. Parking depan tu. Terus si dapat lalu. Orang buta, masalah penglihatan kan. Kan dia kan menggunakan yang bulat-bulat tu. Untuk dia ke mana. Kita parking kat situ. Dia terus tak tahu laluan ke mana. Masa tu lah masa teringat balik. Oh macam ni rupanya. Susah betul. Tahap Allah uji mereka yang kelainan upaya ni kita sebut. OKU ni. Orang-orang kelainan upaya. Jadi antara benda yang memang kena jaga-jaga, jangan ambil lah hak-hak mereka. Permudahkan urusan. Jangan parking dekat parking OKU. Walaupun nampak parking tu besar. Besar je. Boleh muat 2 kereta tu. Masih ada. Sidak kadang-kadang bila pakai kursi roda, nya perlu nak naik ke dalam van dia kan. Jadi dia perlu kepada kawasan yang luas tu. Dia tak muat kalau dia parking biasa. Untuk OKU. Okey. InsyaAllah kita masuk kepada bab masih lagi pada hadis-hadis yang berkaitan dengan at-taslim, iaitu memberi salam. Panjang betul tuan-tuan kan. Berapa lama dah ni kita cerita bagi salam aja ni. Tak habis-habis lagi salam. Tapi yalah, nak menunjukkan bahawa Imam Bukhari kumpulkan, nak kata apa nama? Benda ni sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Bukan benda yang diambil, dipandang enteng. Nanti ada satu perbahasan yang menarik kat lah. Kita tengok tentang, kan selalu kita dengar, bagi salam tu sunat, jawab salam wajib ni, kita kata kan. Nanti kita tengok perbahasan ni macam mana. Baik. Hadis yang ke 1026. An Tamim bin Khazlam qal inni la azkuru awwala man sullima alaihi bil imrati bil Kufah kharaja al-Mughirah bin Syu'bah min babir rahbah faja'ahu rajulun min Kindah za'amu annahu Abu Qurrah al-Kindi fasallama alaihi faqala assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah assalamu alaikum fakarihahu faqala assalamu alaikum ayyuhal amir wa rahmatullah assalamu alaikum hal ana illa minhum am la qala simak thumma aqarra biha ba'd. Kata Tamim bin Hazlam, dia kata aku ingat orang yang pertama disapa sebagai amir di Kufah, iaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia keluar daripada pintu Ar-Rahbah. Kemudian datanglah seorang lelaki daripada Kindah. Mungkin nama dia Abu Qurrah Al-Kindi. Kemudian dia memberi salam kepada Al-Mughirah dengan dia berkata, assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah, assalamu alaikum. Keselamatan ke atas engkau, kesejahteraan ke atas engkau, wahai amir, dan juga rahmat Allah, sejahtera ke atas kalian. Lalu Al-Mughirah tak suka. Yang ni perangai kita sebut salafus salih. Mereka tak suka kena panggil apa nama-nama panggilan yang puji-pujian, yang lebih-lebih sikit. Mereka tak suka. Kalau kita lain, kita kadang-kadang seronok kan dengan nama-nama, syok juga panggil nama macam gini ni. Bagus juga nama tu, canggih sikit kan. Asy-Syaikh Al-Allamah kan, panggil pada orang ni ke apa kan. Jadi Al-Mughirah tak suka. So lelaki ni bagi salam lagi sekali. Assalamualaikum ayyuhal amir wa rahmatullah. Assalamualaikum. Hal ana illa minhum?
Dia kata, bukankah aku ni salah seorang daripada mereka? Kemudian Simak berkata, summa aqarra biha ba'd. Kemudian dia menerimanya. Al-Mughirah menerima salam tersebut. Sememangnya dia ni amir, cuma dia tak berapa suka nama panggilan amir tadi. Yang ni sambung macam daripada yang sebelum ni lah, iaitu berkenaan dengan hadis yang kita dah ada baca, berkenaan dengan macam contoh, siapa nama tu? Umar Al-Khattab, dia tak suka kena panggil Amirul Mukminin pada awalnya. Tak. Kalau nak ikutkan kan menarik. Amirul Mukminin. Ketua, pemimpin orang-orang yang beriman. Tapi dia tak berapa setuju. Dia tanya pada Amr bin Al-As, mana kau dapat nama ni? Kau terangkan dulu. Baru aku boleh fikir nak guna ke tak. Sebab kalau tak tuan-tuan, kalau Umar Al-Khattab tak gunakan nama Amirul Mukminin, pening juga. Sampai dekat Ali, nanti khalifati Rasulillah. Dia jadi apa nama? Pengganti kepada pengganti kepada pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi sebab tu lalas adanya nama Amirul Mukminin. Sebab masa zaman Umar adalah pengganti kepada Abu Bakar. Abu Bakar adalah pengganti kepada Nabi. Jadi pada waktu tu dia pakai khalifati Rasulillah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Nanti kalau yang bawah lagi, pengganti kepada pengganti kepada pengganti kan. Panjang lagi lah. So, nama Amirul Mukminin tu adalah sesuai untuk digunakan oleh khalifah. Hadis yang seterusnya pun lebih kurang juga. Dan hadis ni hadis yang dhaif, tapi tak ada masalah sebenarnya untuk kita baca. Tapi tak apalah. Kita terus masuk kepada bab yang seterusnya. Bab at-taslimu ala naim. Memberi salam kepada orang tidur. Bagi salam pada orang tidur. Anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaji'u min al-lail fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'ul yaqdhan. Kata Al-Miqdad bin Aswad, dia ni sahabat Nabi lah radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada waktu malam, baginda akan memberi salam dengan cara pemberian salam tersebut, sapaan tersebut tidak mengejutkan orang yang tidur, dan juga tetapi orang yang masih berjaga, yang masih belum tidur akan dengar. Maksudnya dia taklah memberi salam dengan kuat, tapi taklah terlalu perlahan. Yang maksudnya sesuai lah untuk orang yang mungkin bahasa percakapan biasa. Assalamualaikum. Cukuplah, orang tidur memang tak akan terjaga. Tapi yang jaga akan dengar dan juga perasan. Kadang-kadang ini perkara yang kita kurang jaga. Especially bila kita balik rumah kita sendiri kan, anak tidur. Sebenarnya antara orang yang perlu kita hormat. Anak tengah tidur lagi kan, malam pula tu, memang waktu tidur, maka tak perlulah kita memberi salam dengan kuat. Kadang-kadang horn panggil isteri, tolong angkat barang ni. Kan? Ini adalah satu perkara yang bukan perkara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi kalau ahli keluarga ada yang dah tidur, maka tak perlu untuk dikejutkan. Cuma sememangnya ada sunnah Nabi SAW untuk tidak pulang pada waktu malam kalau balik daripada musafir. Supaya apa? Supaya biasanya kan orang musafir zaman dulu bukan macam kita 2 hari 3 hari balik dah. Tak, dulu mereka kalau musafir mereka akan ambil masa yang panjang. Sebulan, 2 bulan, kadang-kadang kan 3-4 bulan baru pulang. Jadi bila balik tu biasanya mereka akan announce dulu supaya ada orang bagi tahu kepada isteri ataupun ahli keluarga. So sempatlah isteri siapkan diri apa semua untuk menyambut kepulangan suami. Zaman sekarang macam mana? Perlu announce tak? Zaman sekarang lagi senang lah, announce lah pakai phone, bagi tahu nak balik pukul apa semua kan. Cuma itulah masalah pada zaman sekarang ni, terlalu banyak pula kes-kes curang.
Sehingga adanya, masa ni lah peluang aku nak tengok isteri aku curang ke tidak, saja balik awal nak check apa semua kan. Yang ni adalah masalah yang mula ada pada zaman sekarang ni lah. Zaman dulu pun ada juga. Kecurangan ni ada juga. Ada juga orang yang berlaku sumpah laknat. Kita sebut apa nama tu? Sumpah 4 kali. Masa dia bersumpah isteri dia telah berzina dengan orang lain. Zaman Nabi ada. Isteri dia ni, dia sumpah, isteri aku berzina dengan orang lain. Dan isteri dia bersumpah balik. So masa tu isteri dia lepas tu mengandung. Isterinya lepas tu mengandung. Apa status anak? Anak dia terus tak kira sebagai anak kepada suami. Terus. Dia akan dibinkan dengan siapa? Ataupun dibintikan dengan isterinya. Dengan mak. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Saya lupa. Patutnya saya check pasal hadis ni. Dapat kita cerita yang full kan. Tapi memang ada pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Seingat saya, baby tu muka lelaki yang tidur dengan isteri dia. Tapi isteri dia tak ngaku lah. Yang tu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita ikut sunnah balik tadi macam mana? Announce. Bagi tahu kepada isteri, bagi tahu kepada orang rumah yang kita nak pulang. Hadis yang seterusnya, bab 472. Hadis ni hadis yang lemah tapi tak ada masalah sebab dia adalah daripada segi fadailul a'mal. Mengamalkan perkataan apa dia? Hayyakallah min ma'rifah. Perkataan orang Arab yang kadang-kadang mereka suka sebutlah hayyakallah, hayyakallah. Maksudnya apa dia? Moga Allah panjangkan umur kau. Moga Allah hidupkan kau. Macam tu. Ni perkataan yang tak ada masalah, okey je, boleh diamalkan. Bahasa kita kurang sikit kot. Orang Melayu tu kurang sikit nak doa. Macam biasa kita orang, macam yang kita bincang sebelum tu, mun orang beri kita makanan kah, barang kah apa, kita sebut apa? Terima kasih. Terima kasih banyak, susah-susah aja. Tapi kita kurang, moga Allah mudahkan urusan kau. Moga Allah jadikan, berikan anak-anak soleh pada awak. Kurang kita doa-doa tu nak. Kurang sikit lah. Bahasa kita sebut budaya orang Melayu. Kita banyak berterima kasih, kita banyak berbahasa. Tapi kurang daripada segi mendoakan. Kalau kita lihat, style orang Arab memang mereka banyak mendoakan. Hayakallah, moga Allah, moga engkau hidup dalam keadaan senang. Moga Allah senangkan hidup engkau dan macam-macam lagi. Seterusnya, hadis yang ke-400, bab yang ke-473, bab marhaban. Bab selamat datang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, aqbalat Fatimah tamshi ka'anna mishyataha masyan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal marhaban bibnati thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Hadithun sahih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ni, dia kata Fatimah datang dengan berjalan, betul jalannya cara macam Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Maksudnya cara jalan Fatimah sama dengan cara jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah ni memang special lah. Antara anak-anak Nabi, yang nak ikutkan anak-anak Nabi, semuanya hebat-hebat. Semua bagus-bagus. Anak-anak Nabi kan. Tapi Fatimah ni dia ada special mention di antara perempuan-perempuan syurga. Perempuan-perempuan yang terbaik. Ada 4 orang yang Nabi sebut. Daripada ahli keluarga Nabi siapa? Khadijah dengan Fatimah. 2 orang perempuan yang sebelumnya siapa? Asiyah dengan Maryam. Asiyah isteri Fir'aun dengan Maryam, mak kepada Nabi Isa. Jadi Fatimah ni memang antara kita sebut perempuan-perempuan yang terbaik. Fatimah. Kan sedap nama Fatimah tak? Dapat kat orang Melayu jadi Timah je. Kan? Timah. Mun canggih sikit Fatty.
Fatty. Yalah kadang-kadang masalah bila nak beri nama nama apa nama ya? Nama yang sedikit panjang untuk orang kita tu. Nama Khadijah, Fatimah, Abdullah, kan? Kelak disebut dengan cara yang lain. Maryam tinggal apa? Cik Yam Cik Yam. Kan nama Maryam. Maryam lah kan. Yam ajak lah biasa nak. Yalah kadang-kadang mau dipikir juga bila kita beri nama anak kan, kita nakkan supaya namanya tu disebut secara komplit. Kalau sebab orang Melayu tu bila 3 suku kata hanya mula mendekkan lah Fatimah. Ayolah jadi Imah ajak, Timah ajak kah? Khadijah tinggal Tijah ajak nak. Bila 3 suku kata. Okey. Fatimah datang dengan cara jalan yang sama macam mana cara Nabi jalan. Maksudnya mereka berjalan dengan cara yang sama. Marhaban bibnati. Rasulullah berkata kepada Fatimah, selamat datang kepada anak perempuanku. Summa ajlasaha an yaminihi. Kemudian Nabi suruh dia duduk dekat sebelah kanan Nabi ataupun sebelah kirinya. Au an shimalihi. Dalam riwayat yang lain sebenarnya Nabi SAW ada menyebut tentang Nabi mencium kedua tangan Fatimah. Ada Nabi kucup tangan Fatimah. Maksudnya nak menunjukkan rasa sayang kepada anak. Jadi sebenarnya bukan anak aja yang kucup tangan kita. Kita pun kucup tangan anak juga. Menunjukkan rasa kasih sayang. Kucup dahinya pun sama juga. Hadis yang seterusnya 1031 an Ali radhiyallahu anhu qala ista'zana Ammar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafa sautahu faqala marhaban bit-tayyibil mutayyib. Marhaban bit-tayyibil mutayyab. Kata Ali radhiyallahu an, Ammar meminta izin untuk masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kenal suara Ammar. Kemudian Nabi pun kata apa? Marhaban bit-tayyibil mutayyab. Selamat datang kepada orang yang baik dan juga mendapat kebaikan. Yang diberikan kebaikan. Yang ni ada tak dalam budaya kita? Ada gak kot kadang? Sikit-sikit lah. Alhamdulillah datang dah orang-orang baik kat sini. Kadang-kadang kan? Ada lah. Tapi jarang juga lah. Alhamdulillah, ni orang baik dah datang dah. Ni orang-orang yang bagus ni, dah datang sini. Kadang-kadang kita sebut, murni dah datang. Ni memang murni lah urusan kita. Kadang-kadang ada bahasa kita kan, kita suka pakaikan nama yang elok tu, kita letakkan kepada kebaikan yang ada pada nama. Yang tu ada. Jadi yang ni adalah perkara yang bagus. Sebenarnya Nabi SAW memuliakan seseorang yang datang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang elok. Bagus dah datang dah orang-orang yang baik. Dah datang dah orang-orang yang mulia. Datang dah orang-orang yang membawa kebaikan. Yang ni tak ada masalah. Ammar bin Yasir ni siapa tuan-tuan? Mak ayahnya adalah orang yang pertama syahid. Kena ingat ni antara nama sahabat yang perlu diingat. Yasir, yang ni anaknya Ammar. Mak dia siapa nama? Sumayyah. Kan tahu lagu Hijaz lagu Sumayyah. Jadi patutnya kena tahulah. Ni keluarga Yasir. Yasir ni dia Ammar, Yasir bapak dia. Bapak dia pun dibunuh. Sumayyah dibunuh juga. Abu Jahal kan yang bunuh. Sebab dia daripada keluarga, dia bukannya keluarga hamba. Mereka bukan hamba. Tapi mereka ni adalah orang yang dapat perlindungan daripada keluarga Abu Jahal ni. Maka sebab tu mereka ni tak dapat nak dibebaskan. Dia tak sama macam Bilal. Bilal memang hamba. Jadi dapat dibebaskan. Jadi mereka ni macam orang yang terhutang budi dengan keluarga benefactor kita kata kan. Yang penjaga dia. Jadi akhirnya mereka ni lah orang yang pertama dibunuh. Sumayyah kena bunuh dengan cara dicocok dengan macam sula lah, kena dekat kemaluan sehingga mati.
Ammar tak tahan dengan ujian tersebut, kena seksa dan sebagainya, akhirnya dia mengaku yang dia keluar daripada agama Islam. Boleh tak? Kan kita dah tahu kan bahawa perkara tersebut dibenarkan dalam Islam. Ni yang sumber kepada yang kita sebut orang Syiah kata taqiyah. Tahu taqiyah? Dia kata boleh menipu untuk menyelamatkan agama. Tapi taqiyah mereka pergi pelik lah. Duduk dalam tempat aman pun dia taqiyah tak? Bila semayang dengan orang, sebab saya Alhamdulillah pernah ada dealing dengan orang yang Syiah ni lah kan. Dia kalau dia semayang dengan kita, dia tak buat perangai dia. Tapi bila dia semayang sendiri, dia buat lah 3 kali macam tu. Bila dia, saya perasan lah masa semayang sunat kan, nampak dia ni. Bila nak bagi salam, dia tak ada bagi salam. Dia tepuk paha 3 kali. Untuk bagi tahu dia dah, untuk menandakan dia dah keluar daripada solat. Pelik-pelik lah. Memang pelik sikit. Taqiyah mereka tu sentiasa ada. Maksudnya untuk kalau hidup dalam kawasan, dalam jemaah ini, maka mereka akan taqiyah. Dia tak akan nampak. Kecuali kalau kita sembang betul-betul, rupanya patutlah anak dia belajar dekat Tehran. Daripada mana? Sembang, patutlah nampak dia ni ada kecenderungan kepada tu. Masa tu tengah kes Syria tahun 2013-2014 tu rasanya. Masa tu lah. Dia kawan ayah saya sebenarnya. Dapat pergi travel sama-sama, pergi ke Aceh. Jadi kita ada sembang, barulah terbuka cerita. Rupanya dia ni memang ikut anak dia lah. Dan anak dia hantar belajar dekat Iran sana, dekat Tehran. Jadi sebab tu dia mengikut benda tu. Dan dia kata tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada salah pun saya tengok. Dia kata okey je. Dia macam mazhab fiqah dia kata. Macam Maliki, Hambali, Syafi'i. Tuan-tuan kita kena cakna pasal benda ni tuan-tuan. Dia tak sama dengan mazhab fiqh. Sebab dia dah berbeza daripada segi usul, dia dah ada beza dah. Daripada segi core dia sama juga. Dia percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi dia ada percaya kepada al-wilayah kan. Dia percaya adanya, kalau sekarang ni Syiah yang paling famous adalah Ithna Ashar. Syiah Imam 12. Dia percaya kepada Imam Mahdi dah keluar. Cuma dia sedang duduk dekat dalam gua. Belum. Dah berapa? Dah 1000 tahun dah kot. Tak keluar-keluar lagi ni. Menunggu masa yang sesuai. Tapi dia dah ada dah. Mahdi Al-Muntazar tu kan. Ada dah pada pendapat mereka. Untuk kita pula macam mana? Imam Mahdi dah ada ke? Belum lah. Belum ada lagi lah. Memang tak ada lagi. Dan dia bukanlah satu susuk tubuh yang kita kata nanti dah tunggu, dah keluar baru kita menyokong Islam sebenar-benarnya. Tak. Dia tak menjadikan kita ni tak menyokong Islam dengan betul, ataupun kita tak membiarkan orang. Sampai kadang-kadang ada orang memperlekehkan Islam ni disebabkan mainan Imam Mahdi. Kadang-kadang kan orang pasal isu Palestin kan, kau tunggulah nanti Imam Mahdi keluar. Malulah. Maksudnya kita ni menganggap perlu diselamatkan oleh orang lain. Bukan kita sendiri yang cuba untuk menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri. Jadi asyik kerja, tunggulah kau nanti Imam Mahdi datang, tunggulah nanti ni. Kurang baguslah hujah yang seperti ini. Okey. Untuk mereka juga tuan-tuan, alang-alang cerita pasal Syiah sikit lah ni. Mereka juga percaya tak boleh solat Jumaat tanpa imam. Iaitu imam apa? Imam yang keluar, Imam 12 ni lah. Imam Mahdi ni. Kalau sekarang. Jadi sehinggalah apabila Khumaini wujudkan wilayatul faqih ni. Iaitu adanya ulama' yang mewarisi imam. Jadi mereka ni kalau mereka ada, baru boleh solat Jumaat. Ada orang-orang tertentu je lah yang boleh untuk lead solat Jumaat. Memang pelik sikit lah. Dan mereka ni terlalu banyak pahaman-pahaman dia. Ada yang biasanya gabung sekali Gus. Tiap-tiap hari tanpa ada sebab, mereka akan jamak dan qasar. Kadang-kadang sampai tahap macam tu. Asal boleh lah. Itu yang kena banyak bahan bacaan. Okey, cukuplah tu. Cerita sikit-sikit lah pasal Syiah. Bab yang ke-474, kaifa raddus salam. Bagaimana untuk
menjawab salam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhilli syajarah baina Makkah wal Madinah. إذ جاء الأعرابي من أجلف الناس وأشدهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام. Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Amr ni siapa? Amr bin Al-As. Ni anak dia. Anak kepada Amr bin Al-As. Abdullah. Kata Abdullah bin Amr, kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah teduhan satu pokok di antara Mekah dengan Madinah. Waktu tu mungkin mereka dalam perjalanan. Datanglah seorang A'rabi, orang Arab Badui ni, yang kita kata min ajlafin nas wa asyaddihim, yang paling kasar dan juga paling ganas paling ganas lah. Orang ni lah yang datang yang paling kasar, paling ganas. Maksudnya dia bukan Badui yang jenis cakap lembut. Orang kata yang tak biasa deal dengan orang ni. Kadang-kadang mereka ni kalau datang jumpa Nabi, dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad. Dia panggil macam tu. Macam contoh orang datang dekat Anwar Ibrahim, panggil oi Anwar. Macam tu lah kan. Maksudnya tanpa pergi dekat jumpa Kak Abang Jo ni, panggil oi Johari. Maksudnya sangat apa nama, kasar habis lah. Dia tak tahu pasal etika, pasal apa nama tu, adab lah. Memang ada. Arab-Arab Badui macam tu memang ada kadang-kadang. Even pada hari ni pun ada juga. Yang mana mereka ni tak berapa biasa dengan etika-etika protokol, peraturan-peraturan ni. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang tuan-tuan tengok, kalau pergi dekat Mekah Madinah tu, Mekah lah especially, dia punya askar, dia punya kasar, dia lain macam. Sebab memang ada yang jenis tak faham bahasa. Kan? Tapi dia sebut apa? Assalamualaikum. Lalu mereka pun menjawab, Waalaikumsalam. Yang ni menunjukkan orang Islam ni kat mana-mana pun, bahasa percakapan dia yang menunjukkan dia ni Islam apa dia? Greetings. Sapaan dia menyebut Assalamualaikum. Pergilah mana-mana, tiba-tiba bila sebut je Assalamualaikum, tahu dia ni Islam. Cuma kinetok orang bukan Islam pun pandai juga. Dah pandai bagi salam, jawab salam juga nak. Sebabnya dah biasa bercampur dengan kita lah. Dan yang pun okey je bagi salam, jawab salam. Ya cerita lain lah. Tapi bermaksud, mun kita tu, antara pengenalan diri yang paling awal adalah dengan memberi salam. Ni. Sehingga dalam Al-Quran juga tuan-tuan, menyebutkan tentang orang-orang di dalam syurga, mereka akan, bahasa mereka apa? Tahiyyatuhum fiha salam. Dalam Al-Quran memang sebut banyak tempat. Illa qilan salaman salama. Dalam syurga dah tak ada lagi dah kata-kata yang keji. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tak ada lagi cakap-cakap lagha, yang benda-benda yang ngarut dah tak ada. Mereka tak akan dengar benda tu. Tak ada siapa yang cakap dan tak akan didengari langsung. Dan juga tak ada cakap-cakap yang berdosa. Illa qilan salaman salama. Melainkan disebutkan kepada mereka ni salam, selamat, selamat, sejahtera, sejahtera. Dan dalam yang lain pula, tahiyyatuhum fiha salam. Sapaan mereka di dalam syurga adalah salam. Adakah dalam syurga bahasanya bahasa Arab? Hadis yang menyebutkan tentang bahasa syurga adalah bahasa Arab, hadisnya hadis yang palsu. Bukan dhaif tu, palsu terus. Memang tak ada hadis yang even dhaif menyebutkan tentang bahasa dalam Al-Quran, dalam syurga adalah bahasa Arab. Adalah, tapi hadis tersebut hadis yang palsu. So tak ada. Di dalam syurga tak tahu cakap bahasa apa. Wallahu a'lam. Kena masuk dulu lah. Kelak kita sama-sama tahulah bahasa ayah. Dah masuk dalam syurga. Yang sebenarnya bahasa apa sih tahu. Mungkin ada satu bahasa yang transcend, yang kita kata apa nama? Yang lebih tinggi daripada bahasa yang ada dekat dunia ni. Kan seperti mana pujian kepada Allah, di hari kiamat kelak Nabi akan diajarkan dengan satu pujian, yang mana pujian tersebut Nabi tak tahu pun waktu kat dunia ni. Allah ajarkan dengan satu pujian kan. Yang mana dengan itulah bila Nabi doa dengan doa tersebut, maka dimulakan hisab, perhitungan.
Tuan-tuan tahu tak hadis ni? Panjang pula nak sebut. Tak apalah, saya sebut sikit lah. Hadis tu berkenaan dengan waktu tu manusia dah dalam keadaan yang sangat tak tahan. Sebab mungkin dah menunggu dah beribu-ribu, berpuluh ribu, beratus ribu tahun, Wallahualam. Jadi mereka mula jumpa dengan Nabi-Nabi. Jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, minta tolong. Nak cepatkan hisab ni. Kami dah tak tahan dah duduk kat mahsyar ni. Adam kata, aku ada buat dosa dengan Allah dulu. Tak boleh. Aku dulu pernah kena marah dengan Allah lah. Buat dosa dulu. Makan daripada syajarah tu, daripada pokok tu. Jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku pun pernah juga buat salah juga. Dulu aku pernah doa yang buruk. Kan Nabi Nuh kan pernah doa musnahkan semua ni Allah. Jangan tinggalkan dekat atas muka bumi ni orang kafir ni. Musnahkan semua. Jadi dia rasa bersalah dengan doa tersebut. Lagi dengan Nabi siapa lagi lepas tu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku pernah buat salah tak? Aku pernah menipu. Masa antaranya lah yang penipuan Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim kata dia tipu. Sebenarnya bukan tipu lah. Dia adalah satu, kita kata, muslihat. Nabi Ibrahim bila orang ajak pergi perayaan, Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqim, aku sakit. Sebenarnya dia nak sebutkan, dia bukanlah sakit daripada segi fizikal, tapi sakit daripada segi hatinya bila tengok orang menyembah selain daripada Allah. Jadi waktu itulah lepas tu bila orang keluar dia, baginda memecahkan berhala-berhala tu. Kemudian Nabi, siapa lagi lepas tu? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Isa tak disebutkan, tapi Nabi Isa menolak. Kemudian barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata, aku akan minta dengan Allah. Kemudian Allah ajarkan dengan satu doa, dan doa tersebut Nabi baca, kemudian dimulakan proses hisab, proses perkiraan, mulanya perhitungan tersebut. Jadi itu pun ada, maka mungkinlah dalam syurga nanti adalah satu bahasa yang tak pernah kita tahu. Mungkin adalah bahasa lain yang akan digunakan. Wallahu a'lam. Dan ini adalah termasuk dalam perkara ghaib. Maka tak payahlah sembang banyak sangat, cerita panjang-panjang apa bahasanya, mungkin ni perkataannya ni, tak perlu. Seperti mana perkataan orang suka cerita pasal benda-benda yang memang tak dijelaskan. Kayu apa Nabi Nuh guna untuk buat untuk polah bahtera? Kayu kokar. Kata. Kayu apa lagi lah. Jadi orang pun, saya dulu percaya tuan-tuan, yalah sebab ustaz gak yang buat. Ustaz dulu buat cincin, kayu, ada kayu dekat cincin, pakai batu cincinnya. Kayu apa tu ustaz? Inilah kayu yang Nabi Nuh buat. Guna untuk polah bahtera dulu. Kita pun percayalah. Mun engkah dalam air tu, mujarab, boleh sembuh penyakit apa semua, macam-macam. Atau si ada. Yang si ada, yang Allah diamkan, Allah tak sebut tentang daripada kayu apa ke, daripada mana ke apa, maka tak perlu untuk kita bincang secara mendalam. Baik. Hadis yang seterusnya, an Abi Jamrah qal sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma idza sullima alaih yaqul wa alaik wa rahmatullah. Kata Abu Jamrah, aku mendengar Ibnu Abbas apabila dia ni diberi salam, maka dia akan menjawab wa alaik wa rahmatullah. Yang ni pelik sikit tak? Biasa kita kalau orang bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam wa rahmatullah kan? Ni dia sebut wa alaik wa rahmatullah. Wa alaika wa rahmatullah. Boleh tak? Boleh. Yang ni memang ada juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah menjawab dengan cara sedemikian. Wa alaika wa rahmatullah. Cuma orang Melayu kita tu, kita jarang pakai assalamualaikum. Kita seorang kah, dua orang kah, 10 orang kah, semua assalamualaikum kan? Assalamualaikum. Dengan cara beri salam. Semua assalamualaikum. Ya, siap ada masalah sebenarnya tuan-tuan. Sebab perkataan tersebut adalah memberi salam, sama ada dia seorang ke ataupun ramai ke, tak ada masalah. Boleh je menggunakan assalamualaikum. Cuma kebiasaan orang kalau jumpa seorang dengan seorang dan tak ada orang lain, maka memang biasanya mereka menggunakan assalamualaik. Sejahtera ke atas engkau, seorang ajalah. Bahasa Arab dia kan ada ka, kuma, kum, ada macam-macam lah. Kita bahasa Melayu senang je. Saya pergi, dia pergi, kita pergi, awak pergi, semua pergi kan. Orang Arab dia dah lain lah. Yadhabu ada azhabu, saya pergi. Ramai pula tadhabun, yadhabna.
Memang masa mula-mula belajar bahasa Arab, stres dekat benda ni je. Tak faham kan. Susah sungguh rasa. Tapi kalau kita minat, kita bolehlah belajar insya-Allah. Bolehlah faham sikit-sikit. Hadis yang seterusnya daripada Abu Abdullah wa qalat Qailah. Qailah berkata, ada seorang lelaki ni berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Qal wa alaikassalam warahmatullah. Yang ni sama macam biasalah. Nabi SAW apabila ada orang lelaki, ada seorang ni memberi salam kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi pun menjawab, wa alaikassalam warahmatullah. Nabi menggunakan ka tadi. Seorang. Abu Dzar pula berkata, hadis yang seterusnya, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina faragha min salatihi fakuntu awwala man hayyahu bitahiyatil Islam. Faqal wa alayka wa rahmatullah mimman ant qultu min Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Nabi baru aja selesai solat. Lalu Abu Dzar pun berkata, akulah orang yang pertama menyapa Nabi SAW dengan sapaan Islam. Assalamualaikum tu. Jadi, maksudnya Abu Dzar tadi memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, ataupun Assalamualaikum, ataupun Assalamualaik tadi. Nabi pun menjawab, Wa'alaika warahmatullah. Mimman ant. Nabi jawab balik tadi dengan ucapan yang kita kurang sikit dengar. Wa'alaika warahmatullah. Biasanya kan wa'alaikumussalam warahmatullah kan. Ini balasan Nabi, Nabi membalas dengan wa'alaika warahmatullah. Lain sikit. Boleh tak? Boleh. Sebab Nabi dah buat lah. Mimman ant. Daripada mana awak ni? Nabi kata. Abu Dzar pun cakap daripada Ghifar. Okay, siapa Abu Dzar, tuan-tuan? Abu Dzar Al-Ghifari ni adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kezuhudan, keberanian, dan dia ni tegas lah. Berani bercakap direct dengan pemimpin. Kalau tak puas hati, dia cakap direct je. Depan-depan orang. Tu Abu Dzar. Dan dia ni termasuk daripada orang Badui lah. Orang Bani Ghifar. Yang bukannya tinggal dekat bandar. Memang luar. Di antara orang yang pertama masuk Islam. Orang Badui pertama masuk Islam. Bila dia dengar pasal Islam, dia datang. Ni hebatlah. Orang-orang macam ini ni memang biasanya mereka ni orang-orang yang outstanding. Seperti mana sebelum ni, saya tak ingat saya pernah sebut belum pasal ni, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni daripada mana tuan-tuan? Farisi. Parsi kat mana? Iran sekarang ni. Jauh tu Iran dengan Madinah. Dia keluar pergi cari kebenaran. Mula-mula dia ni agama apa? Menyembah api, Majusi. Lepas tu masuk Kristian. Masuk Kristian ikut lah. Rupanya ada yang menarik dia cerita lah. Ada seorang paderi, rahib ni, masa mati tu, orang semua sedih. Bila matinya rahib ni. Sekali Abu Dzar, Salman kata, aku tunjuk pada engkau apa benda yang dia buat. Dia pun tunjuk ada beberapa harta yang telah dikumpulkan hasil daripada sumbangan orang. Maksudnya penipuan berdasarkan agama, menipu atas nama agama. Bukan orang Islam je buat lah. Orang Kristian buat tak? Orang Islam pun ada juga buat benda ni. Menipu atas nama agama. Minta sumbangan apa semua ni. Sumbang untuk agama Islam semua. Rupanya untuk kayakan diri sendiri. Benda ni Salman Al-Farisi pernah jumpa. Dan akhirnya dia kena tangkap jadi hamba, bawa ke Madinah. Akhirnya bila dia dekat Madinah tu dia dapat jumpa dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Dan kemudian dibebaskan daripada perhambaan dia tu. Dia ada buat mukatab, perjanjian dengan tuan dia. Tak silap saya antara dia bayar emas sebesar telur. Berat jugalah maksudnya. Nak membebaskan diri dia tu. Para sahabat pun tolong carikan harta yang boleh. Nabi pun tolong untuk membebaskan diri dia daripada perhambaan tadi. Masuk waktu dah? Okay. Azan.
Bismillah, alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan Abu Dhar Al-Ghifari tadi, Abu Dhar ni lepas dia masuk Islam, dia antara orang yang selamba badak pergi umumkan keislaman dia dekat dekat Mekah. Selamba badak aja dia pergi mengumumkan keislaman dia. Dan kena pukul lah dengan orang Quraisy. Tapi lepas tu ada ingatkan, kau tak ingat ke kita ni antara trade route kita ni, laluan perdagangan kita ni kena lalu dekat kawasan Ghifar. Bahaya nanti. Kalau kau pukul dia sampai mati, habis. Bila kita lalu semua akan kena dengan orang-orang Ghifar ni. Maksudnya orang-orang Abu Dhar tadi. Abu Dhar ni, nama asal dia Jundub bin Junadah. Tapi seperti mana style orang Arab, mereka suka menggunakan kunyah. Kunyah ni apa? Nama gelaran. Yang biasanya disandarkan kepada anak. Abu something, kan? Ummu something. Apa dia lah? Abu, contoh nama Nabi Muhammad, kunyah dia apa? Abul Qasim. Nabi ada anak lelaki yang pertama namanya Qasim. Jadi, gelaran kepada Nabi Muhammad adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Kita orang Melayu ada tak? Kurang lah kot. Nama-nama gelaran dengan anak ni tak adalah. Biasa nama gelaran tu, nama gelaran Odeng lah. Nama yang Saya dengar orang Sarawak ni ramai juga yang ada nama-nama gelaran yang biasanya yang ni lah, yang sekarang ni dah tak ada dah. Semua dah boboy-boboy jugalah dia punya gelaran dia kan. Yang dulu-dulu lah. Macam sepupu-sepupu isteri saya tengok namanya Odet lah, Odeng lah pun dia kan. Nama Zul Azhar elok. Tapi nama gelarannya tu Odeng apa nama. Odon lah kan. Kadang-kadang nama-nama gelaran tu ada. Dia tak tahulah berdasarkan apa, taklah saya tanya secara mendalam kan. Masih ada nama gelaran tapi bukannya kunyah ni lah. Yang tu dia panggil sebagai laqab. Laqab ni nama gelaran yang kadang-kadang datang dengan nama-nama panggilan tertentu. Macam contoh digelar dengan gelaran apa? Al-apa kan. Kadang-kadang macam tu. Okey. Hadis yang last lah kita baca pada malam ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aish. Ni nama manja Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aish. Ni nama pendek. Kadang-kadang Nabi panggil Aisyah apa dia? Aish. Wahai Aish. Hadza Jibril. Ini Jibril. Wa huwa yaqra'u alaikis salam. Dia membacakan salam ke atas engkau. Dia bagi salam ni. Qalat faqultu. Aisyah berkata, aku berkata, wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh tara ma la ara. Sejahtera ke atas dia dan juga rahmat Allah dan juga keberkatannya, engkau melihat apa yang aku tidak lihat. Turidu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata Aisyah, dia nak menyebutkan Rasulullah boleh melihat apa yang dia tak melihat. Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Yang pertama, Nabi menggunakan nama gelaran Aish. Kadang-kadang kan ya Humaira kan, yang kita biasa dengar kan, Humaira, yang kemerah-merahan. Tapi ini satu lagi nama yang Nabi gunakan, kadang-kadang Nabi panggil secara lembut Aish kepada Aisyah. Yang kedua, cara menjawab orang kirim salam. Orang kadang-kadang kirim salam kan. Mak kirim salam. Jawapan yang sebenarnya macam mana? Alaihassalam ataupun waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang betulnya lah. Tapi dah kita pun tak berapa tahu Romer ni, belasah je lah. Waalaikumsalam jugalah, okey je. Kan? Kita bukan tahu bahasa Arab kan? Yang tak tahu bahasa Arab. Tapi kalau yang tahu tu patutnya cara jawab kena sebut ke atas dia. Sebab assalamualaikum ni ke atas awak. Waalaihissalam atau waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke atas dia juga kesejahteraan.
Alaihi salam ataupun alaiha. Alaiha untuk perempuan. Kalau lelaki alaihi kan. Macam tu. Dia tukar kaf lah. Alaikum dia jadi alaihi ataupun alaiha. Dan yang seterusnya menunjukkan keutamaan Aisyah. Siapa yang beri salam ni tuan-tuan? Jibril. Bukannya raja aja ni. Yang ni malaikat ni. Bukan sebarang malaikat lah tu. Ketua malaikat. Nak menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Setahu saya cuma ada 2 orang aja isteri Nabi yang Jibril beri salam. Seorang lagi siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah pun Jibril pernah memberi salam, tapi Khadijah dia special lagi lah. Jibril sampaikan yang untuk Khadijah ada istana dalam syurga. Jadi Khadijah ni lebih special lagi lah. Aisyah ni pun special juga, hebat juga sebab Jibril memberi salam kepada dirinya. Dan yang seterusnya adalah bagaimana iman Aisyah. Dia sebut apa? Tara ma la ara. Engkau melihat apa yang aku tak lihat. Menunjukkan keimanan dia full kepada Nabi SAW. Memang aku fully percaya engkau dah. Dah tak ada was-was. Tak ada tanya, betul ke? Jibril kat belah-belah sini ke? Di sini ke? Kan? Tu kalau kita lah kot. Sebab tak nampak kan? Tapi Aisyah memang beriman dengan sepenuhnya. Tara ma la ara. Engkau melihat apa yang aku tak lihat. Memang betul lah. Maknanya adalah Jibril ni, engkau dapat melihat apa yang aku tak nampak lah Jibril. Tapi dia terus jawab, wa'alaihissalam warahmatullah. Menunjukkan keimanan kepada perkara ghaib ni perkara yang sangat besar. Tadi ada satu perkara yang menarik tuan-tuan. Saya menarik sikit sebab apa? Ada murid saya tanya. Masa duduk kejap lah, saya sembang sikit kan. Dia tanya, dosa dengan pahala ni ada bentuk ke? Pening kan nak jawab kan? Bulat ke, petak ke, pakai kertas ke apa kan, berat ke macam mana ke, pakai mata wang ke. Yang ni termasuk dalam perkara ghaib. Maka yang kena tanya tu pun tak tahu. Dia tak tahu, kita pun tak tahu. Semuanya hanya dapat dilihat apabila datang pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam macam mana rupanya. Yang ada disebutkan, fa amma man saqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangannya. Timbangan macam mana rupa tak tahu juga. Timbang kilo macam timbang ikan kah? Ke yang kiri kanan macam tu kah? Tak tahu. Yang tu semua termasuk dalam perkara ghaib. Timbangan ada berapa banyak? Dalam ayat yang lain ada sebut wa nada'ul mawazinan. Wa nada'ul mawazin bil qist. Maka cek balik. Salah saya baca ni. Betul ke ayat dia? Surah Al-A'raf rasanya. Ya tuan-tuan, tak puas hati kalau salah baca. Rasa berdosa. Wal waznu yawma idzin bukan. Wa nada'un dalam surah Anbiya. Wa nada'un. Betul. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan. Maksud timbangan ada berapa? Banyaklah. Macam-macam jenis timbangan lah mungkin ada. Yang ni timbangan akhlak, yang ni timbangan amal, yang ni timbangan apa nama? Menahan rasa marah dan sebagainya lah. Maksudnya timbangan ada macam-macam. Semuanya adil. Macam mana rupa kita tak tahu. Tapi kita kena beriman sepenuhnya. Yang ni lah salah satu tanda orang yang beriman adalah mereka dapat beriman dengan perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Banyak benda ghaib yang kita beriman ni. Sebagai orang Islam, macam-macam perkara ghaib yang kita tak nampak. Bukti-bukti yang nampak tu cuma Nabi Muhammad, adanya Quran apa semua. Tapi yang lain banyak ni. Syurga, neraka tak nampak, malaikat tak nampak, jin tak pernah nampak. Pernah nampak jin? Hantu kan, hantu. Hantu pernah nampak. Jin si pernah nanggah. Kan? Macam-macam lagi perkara-perkara ghaib, timbangan, mahsyar, kan, arash. Semuanya hanya perkara yang kita dengar, sam'iyat, dengar je tapi si pernah nanggah. Tapi kita beriman dengan sepenuhnya. Yang ni ujian untuk kita, sama ada kita benar-benar beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan
kita dapat meningkatkan keimanan kita, menetapkan keimanan kita dengan sepenuhnya, dan mudah-mudahan datangnya pada hari kiamat nanti kita datang dengan keadaan sungguh-sungguh tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Saya mohon maaf banyak-banyak apa-apa salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.